Assalamualaikum. Pagi semua. Pagi. Terima kasih kepada Ustaz Lam. First kali saya nak cakap terima kasih kepada founder BE, kepada Arlan saya, Faimah, Kak Cik dan Abang Arif, Faimah dan Taufik, CCA As dan juga Rinadi, seterusnya rakan-rakan sekalian lah. Okey, perasaan bila qualified tiket tu dia seronok, tapi bila nak datang tu dia rasa betul aku nak pergi ni kan, macam tu. Tapi bila hari pertama di airport tu, Kak Cik tanya saya, Dr. Nurul lah tanya, apa perasaan? Waktu tu saya rasa saya tak ada perasaan lagi. Driver kan tak ada perasaan lagi. Dan bila saya sampai hari pertama dan hari ni baru kita nampak travel dengan BE ni lain sikit lah. Sebab last travel saya ke Bakan 2023 dengan tim akademik lah waktu tu, dan ini dengan tim BE pula. So berbeza, yang mana bila sampai di sini kita tengok apa yang BE sediakan, wow, sangat hebat dan sangat dahsyat. Rugi kalau kita tak fight. Saya sangat rugi lah, sebab bila dapat travel ni bukan sekadar travel benefit daripada BE, tetapi sebagai seorang Islam, saya konsep saya ke situ, sebagai seorang Islam, bila kita dapat travel ni kita kena grab. Sebab sunnahnya bila kita bermusafir ni banyak benda yang kita akan dapat. Sebagai contoh di sini, yang pertama yang kita akan dapat, yang saya dapat officially, bersyukurlah kita menjadi rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Sebab banyak negara saya pergi, zaman belajar saya memang suka travel. Zaman belajar saya dah sampai ke Turki, saya sampai ke Syria, saya sampai ke Lebanon, Yaman, negara-negara Arab kan. Saya dah sampai ke Indon, dah sampai ke Kamboja dan Brunei. Dan saya pergi Balkan, ini adalah China. Tapi kebanyakan negara itu bila kita pergi, bersyukurlah sebab kita menjadi rakyat Malaysia. Kerana di Malaysia ni berbeza dengan negara-negara yang lain. Okay. Kembali kepada travel dengan BE ni, sebab bila dapat travel BE ni masuk ke sini full sponsor, maksudnya apa yang founder nak ni, saya nampak. Maksudnya kalau semalam saya dah cakap dengan Ustaz Lan, dengan As dan juga Nadi kan. So kalaulah orang Islam boleh buat macam tu, betapa besarnya pahala. Sebab kalau nak fikir untung, founder akan fikir untung lah. Dia dapat untung, sure dia akan dapat untung. Tapi dia bagi keuntungan dia tu kepada kita pun, Allahu Akbar, cukup banyak. Tiket, hotel, makan 3 kali. Yang kalau saya pergi kursus, makan tak sehebat ni lah. Macam tu. Hotel, kalau saya pergi kursus pun, kebetulan pula minggu lepas 4 minggu saya pergi kursus. Background sikit saya share. Background. Background lah. Okay, background sikit, saya pejabat awam. Background saya dulu ijazah syariah fiqh usul pada Jordan. So sekarang saya sebagai takbir lah di salah sebuah sekolah MRSM bawah Mara. Jadi saya banyak terlibat dengan bengkel dan kursus lah. Kalau pergi kursus pun dari segi hotelnya tak sehebat ni lah. Biasalah kan hotel. Tapi hotel nak kata dari sangat tu tidak lah, tapi ini wow, sangat hebat lah. Dan bila mana BE dan founder boleh sediakan, saya rasa kalau kita tak grab, sangat rugi lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kembalikan kepada apa yang saya cakap tadi. Nilai ni, kalau lah cuba kita bayangkan, kalau lah kita sebagai Muslim boleh buat, betapa besarnya pahala. Saya yakin kita semua buat kerja untuk kita ladang kita ke akhirat. Kita ada syurga, kita Islam ada neraka, tapi kita nak syurga dan kita nak pahala, kita tak mau dosa. Jadi inilah benda yang founder didik, yang saya nampak dia cuba didik. Sebab bila sebut tentang agama kan, saya kongsi sikit agama. Lama saya belajar dulu dalam satu subjek Muqarraratul Adyan, perbandingan agama. Bila disebut tentang agama Buddha, agama Hindu, yang asalnya kata syekh saya tu, doktor saya tu, agama ni satu je asalnya, tetapi disebabkan ada penyelewengan dan sebagainya, maka pecahlah agama tu dan akan berlakulah kesesatan. Sampai sekarang pun sesat tu berlaku. Cuma rezeki kita, alhamdulillah, kita tetap berada dalam agama.
lakum dinukum waliyadin kan, kita berada dengan agama kita dan kita kekallah dengan agama kita. Tapi dari segi ibrah kebaikan tu kita ambil lah. Apa yang founder buat tu kita ambil lah, sebab apa yang founder bagi dan juga apa yang BE bagi ni, kita boleh didik jiwa kita bahawa nak tolong orang, nak bagi orang seronok ni bukan benda yang payah pun. Nak lagi ada duit lah kan. Kita tengok zaman Khalifah Osman khususnya, bagaimana dia menginfakkan hartanya kepada perjuangan Islam kan. Inilah yang kita kena belajar. Sebab sunnahnya bila kita bantu orang, orang akan bantu kita. Kalau orang tak bantu pun ada doa di situ. Bila ada doa tu, insya-Allah dalam 1000 orang takkan tak ada satu Allah Ta'ala angkat doa tersebut. Maka kita buatlah. Okay, jadi perasaan saya bila saya ke Beijing ni, saya nampak saya perlu terus berjuang dan saya perlu bantu lebih ramai orang supaya keluar daripada masalah mereka. Mungkin masalah dia tak sama dengan saya dan kita, tapi masalah itu kalau kita boleh bantu bersama, insya-Allah dia boleh diungkaikan tadi tersebut. Dan juga yang kedua, bila kita sebut tentang travel BE ni, saya nampak kebersamaan dalam BE ni. Wa imma di dalam event ke kan, dalam travel ni kan, kebersamaan tu berlaku. Bas A dengan bas B boleh bersembang, boleh borrow power. Sebab apa kebersamaan ni penting. Kalau tak ada kebersamaan maka untuklah bangunnya satu tamadun tersebut sebab ada kebersamaan. Sebab ada kebersamaan. Dan untungnya tamadun sebab tak ada kebersamaan lah. Kita tengok untungnya kerajaan Turki Osmaniyah. Sebab apa? Sebab tak percaya kepada leader, tamak kan? Begitulah yang berlaku. Tapi bila kita tengok bagaimana Sultan Muhammad Fatih buka Konstantinopel kan, sebab ada percaya kepada leader dan ada kebersamaan. Sebab itu saya yakin dan percaya, kalaulah ini nilai yang BE bagi kepada kita, maka kebersamaan ini insya-Allah BE akan terus berada di Malaysia dan di dunia, insya-Allah. Sebab bila ada kebersamaan, sebab saya nampak benda tu, kita boleh nilai sendiri. Ini first travel saya nampak satu bas bila makan kita boleh bertegur siapa, kita boleh tak kenal pun. Tak kenal pun. Pak Imam dalam ni pun saya tak kenal semua pun, tapi kita boleh bersembang. Macam saya Ustaz Firdaus, bukan kenal rapat pun, tapi dah macam sahabat baik dah, macam tu cerita dia. Nampak tak? Jadi nilai tersebut susah kita nak dapat. Kalau dapat kerja sekalipun, kalau tak nilai tersebut, kalau tak ada lah. Tapi dalam begini nilai tersebut, nilai kebersamaan itu berlaku. Jadi sangat rugi kalau nilai itu kita tak ambil. Next target. Okey, macam mana saya buat tadi kan? Okey, saya ni tadi, kalau siapa sebut tadi dia diketuk kan, saya bukan diketuk lah, ditekan, ditarik oleh adik saya lah, Fahimah lah. Kak Cik turun, dia support belakang. Saya ingat first saya pergi event, di meja makan, dia sebut, Abang Din kena pergi. Dia tarik, dia kata, alah malas lah Imah. Cakap macam tu, malas lah. Tapi tak apalah, sebab Imah kita pergilah kan, kita nak bantu pergi. BS. Dari situ dah saya mula terbuka. Sebab kalau nak sebut pasal BE ni, saya ni buat donor je sebelum ni. Yang masuk pun IC saya kan, sibuk. Sebab saya dengan Kak Cik ni, dengan Abang Ari kan, saya pernah buat madu dengan dia. Pergi sampai ke Sarawak tu, Bintulu bang kan. Kita pergi Bintulu, buat madu, madu Borneo masa tu, Ivy Mist. Saya follow je, kita buat. Banyak seronok kan, kita nak cari benda baru, nak cari peluang kan. Dan BE ni dah setahun lebih, 2 tahun kot. Si saya bagi orang pakai, tak pakai pun. Tak pakai pun, sombong. Alah, payahlah, ketat lah, loneh lah. Susah nak pakai lah. Ketat lah, loneh lah. Bila dia tarik bang, tak ada pakai. Apalah seluar macam ni. Dah lama kan. Itu saya punya pemikiran waktu tu lah. Jadi terima kasih lah sebab Imah yang paksa saya. Sampai sekarang dia paksa ni. Buat. Macam mana boleh berubah kepada produk? Okey, saya boleh berubah kepada produk ni sudah tentu dengan seminar. BHS bukan minda. Sebab bila saya tengok speaker terangkan tentang produk, bahan dalam produk,
Maksudnya saya rasa saya kena guna dan saya kena bantu orang. Sudah tu kami punya adik-beradik ni kalau ni walak kepada Dr. Nurul. Apa dia cakap kita ikut dia macam tu. Walak. Chef besar juga. Macam tu cerita dia. Jadi kalau bab kesihatan ni tempat rujuk kami adalah Dr. Nurul. kecil lah macam tu. Jadi so kalau dia dah buat dan nampak jalan, kita buat insya-Allah lah. Begitu. Maksudnya seminar tu, pergi event tu penting. Walaupun kadang-kadang saya ni Yazid wayang kos, kejap naik kejap turun kan. Macam iman kan. Betul. Ya Allah penatnya, tak laratnya. Kalau nak kena buat ke macam tu. Tapi buat je lah. Kongsi. Saya tak sempat TikTok, memang tak sempat. Kadang banyak. Banyak fieldwork. Fieldwork. Banyak yang masuk dengan saya melalui WhatsApp. Dengan WhatsApp status lah. Dan juga sekarang ni saya dapat 2-3 kawan saya, dia tengok video saya dalam TikTok mungkin. Ayah orang kongsi, orang ambil kan, ayah aku nampak video hang lah ni. Baru dia tanya. So dah mula ke situ lah. Macam tu lah cerita dia. Macam mana effort abang kan? Abang Din pergi hantar barang, nak jumpa kan? Okey. Saya suka sebab bila kita kenal ni, contohlah saya kenal kawan-kawan saya ni, dia sakit. Saya lebih suka bila saya pergi tu, saya satuni dia tu, saya rasa puas. Sebab bila kita nak dia ambil barang dengan kita, sudah tu kita nak dia seronok, bukan sekadar kita bagi post, kalau tu pasal apa kita post, tapi bila kita boleh sampai tu, bonding dia lain. Sebab kita bukan serve IBO semata-mata, tapi kita serve sebab kita nak dia tu kawan kita, dia mungkin saudara kita, sebab silaturahim itu lebih penting daripada yang lain. Sebab memanjang silaturahim ni insya-Allah ada barakahnya. Memanjang silaturahim. Jadi ada ruang kita buatlah. Pergilah sendiri sebab insya-Allah orang akan nampak dia ni bukan nak jual barang, tapi dia nak tolong aku. Saya punya pandangan macam tu. Bila kita ada niat macam tu, insya-Allah Allah Taala akan bagi lorong. Daripada saya buat macam tu, alhamdulillah ada beberapa dah mula kontak, ni anak dia tanya, kawan surau tanya kan. Mudah-mudahan sangkutlah dengan saya macam tu. Jadi penat kalau ada ruang saya akan buat macam tu. Sebab bagi saya silaturahim itu perlu. Kadang-kadang kalau kita nak pergi macam tu saja tak pergi pun, tapi bila ada asbab sampailah. Hantar barang pergi asbab lah. Okey, ada lagi soalan? Next target last. InsyaAllah next target saya banyakkan lagi, kena ada pejuang lah di bawah saya yang sedang dibina sekarang. InsyaAllah kita cuba nak rank dan kita akan fight ke Seoul juga insyaAllah. Doakan saya. Terima kasih.